Ini staff meal aku. Ni dia, seorang lagi. Selalu datang lambat. Weh, kat sini jap. Ya bos. Biasa kau datang kerja kau apa? Biasa pukul 7. Kau tahu kan masuk kau apa? Tahu pukul 7. Ni kau apa dah? 6.95. Dah. Okey. Dekat dapur Ijan terbakar ni, pilih meja lepas tu order. Segala yang dia bakar, dia pakai sambal ni. Memang nala. Lepas tu pakai arang pula tu. Aku nak tunjuk kau happy hour punya special promo. 5 petang sampai 8 malam je yang ada. Ini set kelibang, makan 2 orang, RM39 je harga dia. Telur dadah, nasi 2, tom yam dengan ikan siakap bakar sambal dia tadi. Air free 2 bang. Banyak. Apa yang kau makan ni? Ini staff meal. Oh, staff meal. Apa ni? Set Pulau Tuba Set kan? Pulau Tuba. Wah, kau lawan Toki. Cakap pekerja-pekerja kena ada staff meal. Hantar balik. Tapi nak tunjuk dengan orang ni. Oh, ya ke? Boleh? Boleh. Ni nak beritahu orang ni, untuk set yang ni boleh makan 4 orang, 5 orang boleh makan. Dia ada nasi lemak. Kalau kena nasi putih pun boleh. Dia datang dengan air 1 jug, kerang sambal dia. Dia bakar tadi aku tengok dia punya kerang, nala bang. Air asam memang kenalah. Ikan siakap bakar dia yang saiz macam ni memang cukup je. Sotong dengan tepung dia bang, dia punya tepung lain macam tau. Bismillah. Dia datang tom yum seafood je, yang penuh isi kat dalam dia ni. Boleh makan 4 orang, 5 orang. Harga 90. Takkan tak boleh? Makan lah apa lagi? Kalau kau nak try 2 set yang aku sebut tadi, kau boleh datang daripada pukul 5 petang sampai pukul 8 malam. Special promo. Serius punya cakap, dekat tempat lain kau takkan dapat harga murah macam ni. Makan dengan family selesa, kalau nak konvoy pun tak ada masalah. Satu lagi. Sate pula. Tadi kau dah makan banyak kan? Yalah, ni staff meal. Bos, nak cakap sikit boleh bos? Sikit je. Saya ingat saya nak berhenti malam ni bos. Apa hal? Itulah nanti ni apron. Tapi itulah bos jangan lupa tau. Semoga dapur Ijan dapur Ijan terbakar ni maju jaya lah. Ni apron. Sate. Bos nanti duit gaji transfer Macam gitu pula. Kalau datang dapur Ijan terbakar ni, parking di depan tu luas tau. Tempat makan luas macam 2 kenduri kahwin. Kau tengok lah tu.